Abu Hurairah kata, Nabi suruh aku untuk bagi semua dulu minum seorang-seorang. Ni duk gerak halkum ni duk turun naik. Bagi kat orang pertama gedeguk minum. Orang kedua gedeguk. Kata Abu Hurairah, bila sampai orang nombor 3, nombor 4, aku pun panjang sikit lihat tengok. Nak tengok tinggal banyak mana. Dia cerita, Abu Hurairah kata aku pun panjang lihat, aku tengok banyak juga. Banyak. Mangkuk banyak mana. Sampailah habis semua pun balik. Fama baqiyah, kata Abu Hurairah, tinggal lagi yang tidak minum ialah aku dan Rasulullah. Lalu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, minumlah, dan aku juga lapar seperti kamu. Nabi hari itu sama macam Abu Hurairah, lapar Nabi. Wahai Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah ambil mangkuk, minum cara sunnah kan, bismillah apa semua, minum. Buat bagi kat Nabi lah, tapi nak lagi buat suara tu. Nabi kata minum. Dia pun tak kata tak apalah, macam Melayu malu-malu Melayu kan, tak apalah duk tarik mangkuk ni. Dia bila Nabi kata minum, memang nak minum lagi, dia pun ambil minum, bismillah, minum. Suara ke Nabi kata minum, Abahir isyrab. Dia pun minum. Dia suara ke Nabi kata isyrab. Kenyang dah. Tapi dah Nabi suruh minum lagi, dia pun minum lagi kali keempat. Dia pun bagi ke Nabi kata isyrab, minum. Dia kata, ya Rasulullah, seolah-olah setiap urat aku dipenuhi dengan susu. Kira dia minum ni lebih pada kenyang. Maka Nabi pun ambil. Lepas dia tak mau sudah dah, Nabi pun ambil bekas tadi, Nabi pun minum. Kata Abu Hurairah, bila Nabi letakkan bekas tu, aku melihat takat susu itu tidak berkurang sedikit pun. Dia mai pada langit tu, bukan mai tu daripada langit. Mukjizat Allah Ta'ala bagi pada hak makanan ni. Rupanya bila tengok cerita buku kisah mukjizat Nabi tentang makanan ni, banyak sangat.